Cara pengambilan macam mana? Okey, dianjurkan sebenarnya satu sachet ni campur dalam satu gelas. Okey? Nak ambil 2 kali sehari boleh. Sebenarnya maksimum 3 kali pun boleh. Boleh, tak ada masalah. Sebagai pengganti boleh dibuat sebagai meal replacement. So nak ambil 3 sachet pun boleh. Tak ada masalah. Pagi, tengah hari, tengah malam. Katakan tak nak makan. Sebab dah cukup lengkap zat dalam tu. Tapi kalau nak kesan yang baik, kalau yang obese je lah kan, minimum 2 kali. Pagi dengan malam. Minimum lah. Sebab nak cepat kan. Kalau nak diikutkan, budak undah ni kan, dia tak perlu kurus. Kita nak lebih zat. Sebab dia ada kandungan genema dalam tu. So sebenarnya kalau dah berusia 13 tahun dah boleh dah, dan remaja ni. Tapi kalau ada kanak-kanak yang obese, boleh, tak ada masalah. Cuma kalau yang obese ni, kan banyak budak-budak obese ni kan. Apa dia buat? Satu sachet tu bagi 2. Larutkan dia. Bagi Farouk je. Boleh, tak ada masalah. Ini kalau budak-budak yang obese Kalau yang tak obese, tak perlulah. Bermula 13 tahun, 14 dah boleh dah. Seperti yang obese tu. So, kenapa di NDRS Lite? Sebab dia mudah, lazat dan berkesan. Yes.